Salam sejahtera. Hari ini kita akan bercakap tentang satu kes pembunuhan keluarga yang menyeramkan. Ia berlaku di daerah Setagaya, Jepun. Ganjaran sebanyak 20 juta yen. Penjenayah masih belum ditangkap. Adakah anda percaya? Tempat kejadian meninggalkan banyak petunjuk. Namun tiada satu pun yang dapat mengenal pasti penjenayah sebenar. Bersedia kita akan masuk ke dalam cerita pelik ini. Kes ini, dikenali sebagai kes pembunuhan Setagaya, adalah salah satu daripada 3 misteri yang tidak terpecahkan pada era Heisei Jepun. 30 Disember tahun 2000. Malam yang biasa, keluarga Miyazawa yang berempat, suami Mikio Miyazawa, isteri Yasuko Miyazawa, anak perempuan Nina Miyazawa, anak lelaki Ri Miyazawa, di rumah mereka di daerah Setagaya, Tokyo, mengalami tragedi yang tidak dapat dibayangkan. Mereka tinggal di rumah berbaris 2 tingkat. Rumah itu tidak mewah, tetapi selesa dan bahagia. Mikio Miyazawa berusia 44 tahun, adalah pereka grafik. Yasuko berusia 41 tahun, mengajar di sekolah latihan. Nina berusia 8 tahun, ceria dan comel. Ri berusia 6 tahun, mengalami kecacatan intelektual sejak lahir. Keluarga ini hidup bahagia. Ibu Yasuko tinggal di sebelah rumah, kadang-kadang datang melawat. Kehidupan kelihatan aman. Siapa sangka, mimpi ngeri akan tiba. Malam itu, lebih kurang pukul 11.30 malam, penjenayah menyelinap tanpa bunyi. Dia tidak memecah pintu, tidak memecahkan tingkap. Sebaliknya memanjat masuk melalui tingkap bilik mandi di tingkat 2. Ini memerlukan keberanian dan kemahiran yang tinggi. Di pagar luar bilik mandi, tertinggal kesan kasutnya. Kasut jenama Slazenger, 27.5 cm, bersamaan dengan saiz 45. Yang pelik ialah, saiz ini hampir tidak dijual di Jepun, hanya dijual di Korea. Polis menyiasat 530 pasang kasut, tetapi tidak menemui apa-apa. Selepas penjenayah masuk, terus menuju ke bilik kanak-kanak. Ri sedang tidur lena. Dia menghulurkan kedua tangan, mencekik leher kanak-kanak itu. Ri tidak melawan, dan begitu menutup mata selama-lamanya. Seorang budak lelaki berusia 6 tahun, tiada peluang untuk melawan. Mikio Miyazawa di tingkat bawah, seolah-olah mendengar sesuatu. Dia tergesa-gesa menaiki tangga, ingin tahu apa yang berlaku. Di sudut tangga, dia bertembung dengan penjenayah. Pada saat itu, udara seolah-olah membeku. Penjenayah tidak teragak-agak, mengeluarkan pisau yanagi. Cahaya pisau berkilau. Mikio Miyazawa melawan bersungguh-sungguh, tetapi penjenayah terlalu kejam. Setiap tikaman membawa maut. Kepala dihentak, arteri paha dipotong, darah mengalir di lantai. Bilah pisau malah patah, serpihannya tersangkut di tulang tengkorak. Mikio Miyazawa rebah, dan tidak pernah bangun lagi. Penjenayah tidak berhenti. Dia memanjat ke loteng. Yasuko dan Nina, ibu dan anak berpeluk, sedang tidur lena. Penjenayah mengangkat pisau, memancung mereka dengan ganas. Leher Yasuko dipotong, kerongkong terputus, muka dihiris hingga berdarah. Badan kecil Nina, dada dan perut penuh dengan luka pisau. Darah meresap ke cadar. Ibu dan anak berpeluk erat, tetapi tidak pernah sedar lagi. Penjenayah menyedari pisau rosak. Pelikan dia tidak panik, turun ke dapur, menukar dengan pisau gaya barat. Yasuko ketika itu belum mati. Dia berjuang untuk menyelamatkan anak perempuannya. Dengan tenaga terakhir membalut luka Nina, tetapi penjenayah kembali dengan pisau baru menamatkan nyawa mereka. Itu bukan keseluruhan perilaku penjenayah. Menakjubkan, dia tidak terus melarikan diri. Sebaliknya tinggal di rumah Miyazawa, hidup seperti tuan rumah. Dia membuka peti sejuk, makan tembikai, minum teh barli, dan menjilat 4 aiskrim. Dia tenang di tempat kejadian, membuka semua almari dan laci.
kelihatan seperti mencari sesuatu atau menyamar sebagai rompakan. Yang lebih pelik, dia menggunakan komputer keluarga Miyazawa, melayari laman web, masanya jam 1.18 pagi, laman utama studio Mikio Miyazawa, dan laman tempahan tiket teater Shiki. Apa sebenarnya yang dia mahu? Tiada siapa yang tahu. Bukti di tempat kejadian terlalu banyak sehingga menyeramkan. Penjenayah meninggalkan kesan darah jenis DNA menunjukkan dia mungkin berdarah campuran. Bapanya orang Asia, ibunya berdarah Eropah Selatan. Gabungan ini di Jepun hanya 1 daripada 100,000. Polis juga menemui 2 helai sapu tangan Muji. 1 ditusuk pisau hingga berlubang, seperti dililit pada pemegang pisau untuk mengelak darah mengotorkan tangan. 1 lagi dilipat menjadi segitiga, mungkin digunakan untuk menutup muka. Dan topi nelayan Uniqlo, selendang bercorak kotak, jaket Uniqlo, sarung tangan Edmund, beg pinggang hijau tentera. Barangan ini dijual beribu-ribu keping. Mustahil untuk mengesan pembelinya. Petunjuk tunggal yang memberi harapan ialah pakaian sukan. Hanya dijual 130 keping di seluruh negara. Polis menyiasat semua kedai, namun masih tidak menemui sebarang kejayaan. Kesan kasut penjenayah berselerakkan di tempat kejadian. Cap jari tidak terkira banyaknya, tetapi di Jepun tahun 2000, pangkalan data cap jari hanya merekodkan orang yang mempunyai rekod jenayah. Semua perbandingan cap jari gagal sepenuhnya. Polis pernah penuh keyakinan, menganggap boleh menyelesaikan kes dengan cepat, tetapi realiti memberikan tamparan kepada mereka. Penjenayah seperti hantu, meninggalkan kesan di seluruh rumah, tetapi tiada siapa yang tahu siapa dia. Kes ini terlalu kejam sehingga menakutkan. Keluarga Miyazawa tiada musuh. Mereka hidup secara sederhana. Lingkaran kawan mereka bersih. Polis pada mulanya mengesyaki adalah pembunuhan rompakan, tetapi di tempat kejadian hanya hilang 150 yen. Dompet dan kad kredit tidak disentuh langsung. Ini tidak seperti rompakan, lebih seperti dendam yang disengajakan. Ada yang mencadangkan, berhampiran terdapat gelanggang papan luncur, selalu bising. Mikio Miyazawa pernah bertengkar dengan budak-budak pemain papan luncur. Adakah ini menyebabkan dendam? Tetapi budak-budak ini, kebanyakannya pelajar, tidak mampu merancang jenayah yang begitu rumit. Terdapat satu lagi andaian, lebih membimbangkan. Pasangan Miyazawa pernah menyertai satu bengkel pembangunan diri. Di permukaan adalah kaunseling psikologi, namun di sebaliknya adalah kultus Korea, dinamakan Yongsaen. Mereka menyertai sejak 1980-an, dan sentiasa menjadi ahli. Tetapi Yasuko secara beransur-ansur menjauhkan diri. Tidak mahu anak-anaknya menyertai. Dikatakan dia dan suaminya pernah bertengkar mengenai perkara ini. Seseorang mengingati, guru di bengkel pernah mengkritik seorang ahli secara terbuka, mengatakan anaknya sakit adalah hukuman kerana kurang beriman. Mikio Miyazawa ketika itu kelihatan marah. Adakah kultus itu menyasarkan mereka, menggunakan pembunuhan keluarga sebagai amaran? Ini kedengaran seperti teori konspirasi, tetapi tiada siapa yang boleh menafikan sepenuhnya. Kesan kes jauh melebihi jangkaan. Jiran di Setagaya takut dan berpindah secara beramai-ramai. Ibu Yasuko, namun memilih untuk kekal menjaga rumah anak perempuannya. Dia dan saudara maranya menubuhkan persatuan keluarga mangsa, berjuang ke serata tempat. Tahun 2009, mereka mempromosikan pembaharuan undang-undang. Tahun 2010, Jepun memansuhkan had masa untuk pendakwaan jenayah berat. Ini bermakna, selagi penjenayah masih hidup, polis tidak akan berputus asa. Sekarang, tempat kejadian dipantau 24 jam. Pengawal bertugas sepanjang tahun.
Setiap 30 Disember, polis datang untuk memberikan bunga dan memohon maaf. Ganjaran dari 3 juta ditambah kepada 20 juta yen adalah yang tertinggi dalam sejarah Jepun. Ciri-ciri penjenayah diterjemahkan ke pelbagai bahasa, disebarkan ke seluruh dunia. Tetapi 25 tahun telah berlalu. Dia kekal sebagai misteri. Kes ini, seperti duri, tertusuk di hati setiap orang yang mendengarnya. Mengapa penjenayah begitu kejam? Mengapa dia meninggalkan begitu banyak petunjuk? Adakah dia penjenayah ber-IQ tinggi, sengaja mempermainkan polis, atau orang cuai yang tergesa-gesa, secara tidak sengaja mendedahkan dirinya sendiri? Perilaku makan minumnya, adakah satu provokasi, atau gangguan mental? Soalan-soalan ini tiada jawapan. Bayangkan, Ibu Yasuko, saat dia membuka pintu pada hari itu, melihat menantunya terbaring dalam lopak darah. Dia mengumpul keberanian untuk menaiki tangga, tetapi mendapati anak perempuan dan cucunya dihiris hingga tidak dikenali. Keputusasaan itu, kesakitan yang mengoyakkan hati, kita tidak dapat memahaminya. Selepas dia melapor kepada polis, hampir rebah, tetapi dia tidak menyerah. Dia memilih untuk berjuang, untuk menuntut keadilan bagi keluarganya. Fikirkan Ray, kanak-kanak berusia 6 tahun, tertidur dengan senyuman yang suci, tetapi dirampas oleh tangan berdarah sejuk. Nina baru 8 tahun. Dia mungkin masih bermimpi tentang bermain esok, tetapi tidak pernah membuka mata lagi. Mikio dan Yasuko Miyazawa berjuang bersungguh-sungguh untuk melindungi keluarga, tetapi tetap tewas di tangan pisau penjenayah. Kes ini menunjukkan sisi gelap kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan ketabahan keluarga. Ibu Yasuko menggunakan sisa hidupnya untuk menjaga kebenaran. Ketabahannya menjadikan kes ini tidak pernah dilupai. Ganjaran 20 juta yen masih ada di sana, menunggu petunjuk penting itu, menunggu penjenayah muncul. Menurut anda siapa penjenayah? Budak jahat dari gelanggang papan luncur, atau pembunuh berdarah sejuk dari Kotos, atau orang gila yang sama sekali tidak dikenali? Dia berada di mana? Adakah masih di sesuatu sudut? Memerhatikan semua ini dah.